Panas-panas belum sempat turun lagi. Motor baru lepas seminggu owner kata, baru buat top set, tapi ni bunyi dia guys. Kita suspect bunyi road mesin ni. Aku tunjuk ni blok baru baru lepas seminggu ni. Yang ni, nampak ni. Daripada mana bang? Taman Desa KL bang. Berapa lama dah buat top set? Baru seminggu lebih bang. Habis berapa? Banyak bang. Buat dengan siapa? Bengkel ke sendiri ke kawan? Kat bengkel bang. Jom kita tengok apa yang rosak. Let's go. Okey, ketuk road. Dengar bunyi road Kedua, ini adalah road lokal road lokal. Ketiga, ini adalah piston lokal. Nampak belakang macam mana? Okey. Keempat, ini adalah blok lokal dia ada slip macam ni. Kalau original dia straight forward je. Dia tak ada macam slip macam ni. Dan blok dia cala blok cala guys. Nampak itu bunyi barai. Seterusnya oisiklah koyak nampak ni. Ini koyak. Seterusnya camshaft dah makan nampak ni ada line macam ni. Okey, seterusnya rocker arm lokal, bukan rocker arm original. Seterusnya batang valve dah makan. Bila aku tengok enjin ni terlalu banyak yang barai, guys, aku nak bagi nasihat owner kat luar sana, tolong jangan pakai barang tiruan, tolong jangan pakai barang lokal semata-mata nak jimat, semata-mata nak murah. Benda ni akan makan diri korang balik. Dan tolong pilih bengkel yang korang percaya. Jangan disebabkan bengkel tu korang nak murah, kau terus hantar. Please. Ini untuk korang, bukan untuk aku. Duit yang keluar adalah duit korang, bukan duit aku. Yang menyesal adalah korang, bukan menyesalnya aku. Semoga manfaat. Standard Garaja, Modi yang datang. Bye-bye.